Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hujung minggu. Hari ini Ahad 13 April 2025, 12.40 tengah hari. Saya berada di pokok yang besar sekali lah, yang mengeluarkan hasil bunga dan buah, tapi tak banyak lah sebab faktor cuaca. Tengok tu, banyak yang gugur Hujan panas dia belum strong lagi. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Kita dah usaha baik-baiknya. Harap-harap yang tinggal tu kekuat lah, adalah rezeki sikit. Ini pokok yang selalu saya post dalam video lah. Pun ada juga yang gugur bawah-bawah tu. Tapi tak apalah, saya anggap tak ada rezeki lah. Hari ni buat kerja mesin rumput, menebas. Yang ni taklah baris ni, saya buat baris ni dulu. Kebetulan bawa emak kat sini, tidak tengok. So kita jalan-jalan sekejap, tengok. Ni pokok yang saya tak push lagi apa-apa, saya tak pruning lagi. Mungkin selepas raya haji kot, pokok dah bersesuaian untuk disarankan untuk berbunga dan berbuah. Pokok dia besar, daun pun dah lebar cantik ni. Dah boleh bungkus nasi lemak lah daun ni. Mesin rumput, tengok. Yang ni pun banyak bunga dia. Ada yang baru nak keluar pun ada. Di sana tu, tu berbunga dengan meriahnya. Tapi itulah, harap-harap lekat lah semua, insyaAllah ada rezeki kan. Dia tak sekata ni setiap tangkai berbunga, tapi lekat belum tahu lagi. Cuaca tak tentu. So kita tawakal je lah. Kita dah buat yang terbaik. Mana yang rezeki yang Tuhan bagi, kita ambil je. Ni pun sama, dah berbunga. Dia panas hujan, dia pun bunga pun gugur. Dia punya pollination agak terganggu jugalah. Tapi tak boleh salahkan hujan panas. Kedua-dua itu penting sebenarnya. Itu kehendak alam Agak meriah juga bunga dia. Mungkin lepas tabur baja bunga ni. So bermesin rumput lah. Sebab saya mata saya ni tak boleh tengok lebih daripada para lutut ni. Memang sakit mata lah. Itu hari masa mesin pun jumpa ular tedung selar besar kat tu. So kalau boleh, kalau siapa-siapa yang ada kebun tu, pastikan kawasan tu bersih lah. Tak salahkan dia sebab ni tempat dia kan. Tapi itulah, bagi bersih dan tidak menjadi tempat untuk dia orang berlindung lah. Yang ni pokok ni kecil je, anggaran dalam 10 ke 12 kaki je. Tapi dia punya hasil banyak juga, alhamdulillah. Moga-moga lekat semua. Ada hasil lah. Keguguran pun kurang. Satu tangkai tu nampak lekat banyak lah. Banyak juga. Pokok besar kita push tak banyak, pokok kecil pula banyak. Tapi itulah rezeki kan, Tuhan nak tunjuk. Segala yang berlaku tu ada hikmah tu. Yang ni macam anggur hijau apa dia. Dia besar-besar ni kelihatan macam anggur hijau apa. Tapi bila dah masak, kalau tak silap saya ni warna gelap ni, dia akan bertukar warna. Dia buah matua
buah yang